Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi agar-agar santan pandan gula Melaka. Okey, mula-mula kita akan buat bahagian gula Melaka dulu. Okey, dalam satu periuk ataupun kuali masukkan 1 ketul gula Melaka. Okey, masukkan gula secukupnya, lebih kurang 3 sudu besar, dan masak bersama dengan 200 ml air. Okey, bila gula Melaka tadi tu dah larut, boleh masukkan agar-agar lebih kurang 4 gram. Saya gunakan agar-agar tali. Okey, kita biarkan agar-agar tadi tu larut. Okey, bila dah larut tu, bolehlah masukkan santan. Okey, masukkan 200 ml santan yang sederhana pekat. Ni saya pakai santan segar. Okey, kita kacau sekejap. Kemudian biarkan santan tadi tu mendidih. Okey, barulah tutup api. Sediakan loyang yang berukuran 7 inci, kemudian basahkan dulu loyang ni dengan air supaya bila agar-agar dah keras nanti tu senang untuk kita terbalikkan. Okey, tuangkan lapisan yang gula merah dulu. Okey, sejukkan lebih kurang 30 minit. Okey, sementara tu untuk lapisan hijau pula, masukkan 8 gram agar-agar tali bersama dengan 200 ml air. Untuk buat agar-agar lumut ni, sediakan 200 ml santan dan juga sebiji telur. Okey, kita pukul macam ni. Okey, pastikan agar-agar tadi tu dah larut sepenuhnya, barulah masukkan air pandan lebih kurang 1 cawan ataupun 200 ml. Nak naikkan warna hijau, boleh masukkan setengah sudu kecil berwarna hijau. Okey, gula secukupnya, lebih kurang setengah cawan. Okey, kita kacau rata dan masukkan sedikit garam untuk nak naikkan lemak-lemak manis dia. Okey, kita kacau, dan yang terakhir boleh masukkan santan dan juga telur yang telah dipukul tadi. Okey, kacau sekejap, kemudian biarkan santan dan juga telur tadi tu mendidih. Okey, biarkan dia mendidih dan membuak-buak naik ke atas. Okey, kita nak pastikan santan dan juga telur tadi tu betul-betul masak. Okey, bila dah mendidih macam ni, bolehlah perlahankan api, kacau sekejap dan tutup api. Okey, lapisan pertama tadi dah pun keras sepenuhnya. Okey, nak bagi kedua-dua bahagian ni dia melekat elok, kita cucuk-cucuk dengan garpu. Kemudian barulah tuangkan yang bahagian hijau tadi. Okey, dah siap tuang ni, bolehlah sejukkan dulu bawah kipas lebih kurang 1 hingga 2 jam bagi dia betul-betul sejuk. Okey, bila dah sejuk macam ni, sisip bahagian tepi loyang tu dan terbalikkan ke atas pinggan ataupun talam. Potong agar-agar ni mengikut saiz yang kita nak. Okey, kalau nak cantik boleh je guna pisau pemotong agar-agar yang bergerigi macam ni. Okey, dah siap dah potong agar-agar tadi. Okey, saya nak cuba sikit. Rasa dia memang sangat sedap, lemak-lemak manis, dan paduan di antara santan dan juga gula Melaka tu memang sangat sedap. Dan yang pentingnya, kedua-dua lapisan tu dia melekat elok. Okey, itu saja perkongsian pada kali ni. Jumpa lagi. Bye.